أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Syahr Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Inilah petikan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 185 menceritakan tentang bagaimana mulianya Ramadan kerana diturunkan Al-Quran. Maka insya-Allah kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menjadi ahlul Quran, menjadi hamilul Quran, menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita menjadi berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Akhlak Al-Quran macam mana? Tengok Rasulullah. Dan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam ibadat-ibadat kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam ibadat kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat riak, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, ya Allah. Amalan kami daripada sifat riak, ya Allah. Lidah kami daripada berdusta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk kami beramal saleh di bulan Ramadan sehingga ke akhir Ramadan ini, ya Allah. Pertemukanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Berilah rezeki kepada kami untuk beribadat pada malam tersebut, ya Allah. Janganlah kau kurangkan pahala untuk kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah. Peliharakanlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Senaraikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu, ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kita lihat, kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 466 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, kita menyambung kepada apakah yang diujarkan ataupun yang dinyatakan oleh para malaikat, doa mereka dan pertolongan malaikat pembawa arash kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya pada ayat 10 hingga 12, pengakuan orang kafir atas kesilapan dan dosa mereka, dan ayat 13 hingga 16, peringatan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah dan bagaimana fadl kurniaan Allah kepada orang-orang yang beriman yang kita ingin simak agar kita sama-sama dapat hargainya. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama, kita memelihara keturunan yang tergolong dalam kalangan orang yang soleh, ya. Kita nak pelihara keturunan kita agar tergolong dalam kalangan orang yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, kita pasakkan tauhid dan tidak menandingi Allah dengan sesuatu yang lain.
Yang ketiga, kita ikhlas berdoa dan amalan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kerana Ramadan, bukan kerana mak mertua, bapa mertua, bukan kerana manusia, walaupun tidak disukai oleh orang-orang lain. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu khafia, maksudnya tersembunyi, 34 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan tengok bersama. Ya, khafia ini adalah sesuatu yang disembunyikan, dan kita tidak mahu, ya, kita tidak mahu apabila kita sampai di satu hari nanti kita tidak mampu lagi untuk keluar, tetapi kita harapkan kita dapat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, kita nak tengok tajwid sedikit. Kita lihat slide kita. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Sempurnakan bacaan qalqalah pada huruf qaf. Ada dua qalqalah di sini pada huruf qaf. Yang pertama, la maqtullahi akbaru, kemudian mimma qatikum. Kedua-duanya adalah huruf qaf yang mati sebelumnya berbaris di atas. La maqtullahi akbaru mimma qatikum. La maqtullahi akbaru mimma qatikum. Huruf qaf. La tak boleh kita baca lama ke tu, lama ke. Kalau ke dia tak jadi qaf, dia nipis. Qaf itu tebal. Walaupun di sini adalah qalqalah yang sughra, qalqalah yang paling rendah sekali tingkatannya. Lama qa, tapi qaf itu huruf yang tebal, maka bunyinya juga bunyi tebal. La maqtullahi akbaru mimma qatikum anfusakum. Itu adalah contoh daripada qalqalah sughra pada huruf qaf. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.